Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi di YouTube channel SR Super Rocket. Okay guys, so hari ni aku buat konten santai, konten tentang diet aku, progress diet aku. Hari ni adalah hari ke 80. Kalau kita kiraan bulan dia baru 2 bulan 20 hari aku konsisten diet. Dan baju yang korang tengok aku pakai sekarang ni dekat depan korang ni adalah saiz asal aku 5XL pakai fit. Saiz yang selesa untuk aku pakai sebelum ni adalah saiz 6XL. So hari ni aku nak bagi korang tengok saiz baju lama aku. Okay, aku pakai. Kau boleh tengok daripada tepi. Okay, ni dia punya besar dia guys. Okay, belakang memang besar dalam masa 2 bulan 20 hari boleh mengubah aku daripada saiz 6XL selesa 5XL fit dapat pakai saiz XL. Tapi aku rasa aku dah L dah sekarang. Okey, yang mana suka konten ni jangan lupa like, komen, subscribe. Jadi aku akan buat pakai baju lain daripada baju lama aku. Alright, dekat tangan aku ni baju 5XL tau. Baju ni aku selalu pakai dan ni adalah baju 5XL aku yang aku rasa paling cantik, yang biasa aku pergi KL pakai apa benda semua kan. Dan ada satu video sebelum aku diet, baju ni aku dah buat video aku nak jual Toyota FJ aku. Korang boleh tengok, sekejap lagi video tu aku akan pamerkan dan kau compare kan dalam masa 2 bulan 20 hari aku pakai baju ni macam mana. Alright, tidak ramai yang tak tahu tau sebenarnya FJ Cruiser ni pintu dia, orang ingat 2 pintu kan? Tak, dia 4 pintu guys. Pintu dia boleh buka macam ni. Toyota FJ Cruiser. So Toyota FJ ni adalah kereta aku yang telah di-modify. Tapi tak banyak lah aku modify. Contoh kepala depan ni new facelift. Okay, sebelum kita mulakan kereta ni tahun 2012 guys. So kereta ni aku nak lepaskan kepada peminat-peminat yang ingin melamar Toyota FJ ni. Jom kita tengok apa ada kat kereta ni. Dan kereta ni aku baru cat 2 bulan je guys. Okay guys, so ini adalah baju yang aku buat video yang FJ ni adalah kereta 2 pintu bukannya 4 pintu. 4 pintu bukannya 2 pintu. So ini adalah baju favorite aku yang biasa korang pernah tengok aku konten pakai. Okay, so kau tengok daripada depan sekarang. Okay, look dia. So ini daripada tepi. Okay, so baju ni punya besar guys. Baju ni memeri tau. Dia boleh tarik sampai macam ni. Okay, sama juga dengan belakang. Okay, memang besar. So bila aku pakai memang aku rasa bahu dia besar. Dia punya lengan ni semua memang banyak gila free. Okay, memang longgar. So kau boleh tengok video yang tadi. Right, baju ni hari tu aku beli murah je dekat shopping. Aku sebenarnya banyak gila aku shopping sekarang. Okay, ni baju yang terbaru saiz XL guys. Kau boleh tengok. Okay, warna nak cakap pink pun tak pink. Aku tak pandai sangat warna, tapi dia lawa. Murah RM40. Kita tengok saiz dia. Okay, XL betul. Okay, sekejap lagi aku pakai. Korang tengok baju ni macam mana aku pakai rupa dia. Okay guys, so ini adalah baju yang aku tunjuk tadi, XL. Ni adalah baju saiz XL yang tadi aku cakap harga RM40 tu. Warna seakan-akan pink ni kan. Okay, so boleh tengok daripada tepi. Okay, daripada belakang selesa, memang sesuai. Dah start ada free. Okay, dah start ada free sikit. Aku rasa kalau aku pakai L sekarang InsyaAllah muat. Tapi tengok pada kain. Tapi SL overall aku pergi shopping, JD, Nike, Adidas punya saiz, Padini punya saiz pun aku ada beli. Semua muat dalam masa 2 bulan 20 hari. Sangat-sangat enjoy. Aku rasa macam kalau aku berjalan kan sekarang kan, rasa macam ringan gila. 22 kilo total. Okay, berat asal aku 147. Aku lost 22 kilo. Sekarang berat aku 124. Kadang-kadang lepas makan naik balik 125. Okay, 22 kilo hilang. Sangat-sangat kau rasa macam dia macam mana lah. Aku bukan nak banggakan diri aku sebab aku masih gemuk lagi.
124 kilo. Tapi dalam progres 2 bulan 30 hari, ada cerita yang sangat-sangat teruk, ada cerita yang sangat-sangat happy. Kalau korang nak, aku boleh share juga kat korang cerita tu dan cara macam mana kau nak konsisten untuk ubah dalam masa 2 bulan, tak sampai 3 bulan. Kau boleh rasa badan kau bapak different gila. Mungkin kegembiraan tu aku je yang tahu, sebab badan aku yang lalui tau. Macam korang menonton video, korang bilang, ui beza siut, 2 bulan boleh jadi macam ni. Tapi yang betul-betul feeling lagi, kalau korang buat, yang mana badan gemuk buat macam aku buat ni, InsyaAllah tak perlu beli apa dia orang tembak kat perut tu lah, makan produk apa benda, segala-galanya produk, tak perlu bro. Biar natural kau sendiri yang kawal badan kau. Confirm lagi best, lagi real. Tak payah nak potong usus. Kalau kau potong usus kau kecil, lepas tu kau dah tak ada nikmat makan. Sesekali kau nak makan makanan sedap macam mak kau masak, kau tak boleh makan banyak. Just kau makan sikit kau dah kenyang. Sampai bila brother? Sesekali nak juga makan banyak, betul tak? Macam aku 80 hari no cheat day orang panggil kan. Ada orang dia diet, dia macam, weh dah 2 bulan dah aku diet, hari ni aku nak open, nak makan besar. Tak, itu adalah salah satu punca engkau akan jahanam sebenarnya bagi akulah. Kau nak tengok pakai baju lain? Aku try ambil baju Nike. Hari tu aku beli dekat JD, size XL juga. Kau tengok aku pakai guys. Bro, ni dekat depan korang ada satu baju, okey, Nike. Aku baru beli hari tu. Okey, ni baju JD, kain cotton yang tak boleh memeri sangat dah. Yang tadi semua kain macam kain boleh memeri. Okey, kita tengok size dia, okey. XL. Nampak guys? Okey, XL. So jom kita pakai. So ini adalah kain, orang cakap kain cotton lah, baju okey. Size XL Nike yang aku rasa lagi best. Dia tak memeri. Dia betul-betul fit macam tu je size dia. Dia tak macam tadi, dia fit sikit. Dia kain dia ada macam spring kan. So kau boleh tengok. Okey, ni Nike punya baju size XL. Okey, tengok daripada tepi pula. Okey, daripada belakang. Okey, tengok aku berjalan. Memang selesa, mantap, awesome, happy sebab dapat shopping. Aku dia nak share dengan korang satu benda. Kejap. Ni adalah seluar jean pertama aku setelah beberapa tahun guys. Aku sik pakai seluar macam seluar bersukan lah, okey orang panggil. Hari ni aku dapat pakai seluar jean brand Padini. Padini ni dia tak ada keluar big size tau. Dia memang untuk small size. Paling besar XL. Aku dapat pakai. Bapak happy gila. Happy dia tak boleh bincang guys. Kejap aku tunjuk korang. Okey, ni dia. Atas dia getah. Okey, aku ambil yang atas getah pasal aku selesa. Pasal perut aku ada lagi tau guys. Okey, ni seluar jean yang aku cakap tu. Kau boleh tengok. Alright, jom kita tengok size dia. Okey. Padini size XL. Nampak tak? Padini size XL. So memang muat untuk aku pakai. Baru dapat pakai seluar jean guys. 2 bulan 20 hari dah boleh pakai seluar jean. Okey, saiz pinggang aku tak pasti lagi berapa. Aku tak pergi try lagi dekat Levi's ke butik-butik yang jual seluar jean. Okey, aku rasa mungkin average 39, 40 saiz aku sekarang. Okey, target untuk aku turunkan berat badan ni sampai 85 kilo. Lebih kurang aku nak kena buang lebih kurang lagi 20 kilo. Tapi sekarang tak laju macam sebelum ni. Sebab sekarang betul-betul fat loss, dia memang ambil masa lama. Dan sekarang bila aku kurang makan je, aku akan pening. Aku akan mencungap. So aku kena makan lebih. Sebab sebelum ni aku maintain kalori aku 1,200 ke 1,300. Orang dengar, orang cakap, kau gila lah, 1,200, 1,300 makan satu hari. So sebenarnya sangat-sangat rendah. Macam hari ni aku dah makan lebih kurang 700. Sekarang pukul
Awak nampak dia mencungap. Dia mencungap tu bukannya kau sakit ke apa, sebab dia low energy. Bila kita bekerja, badan kita nakkan energi yang cepat. So untuk bakar lemak kau, energi dia lambat. Kau kena makan. Kalau sebab aku cut gula tau, 80 hari no sugar. Calorie deficit yang amat-amat ekstrim. Dan aku akan share dekat korang nanti apa yang aku lalui, yang benda paling teruk, yang benda paling best. Kalau korang nak, korang tinggalkan komen kat bawah. Nanti aku akan share dengan korang. Yang mana nak diet tu, teruskan usaha, jangan give up. Semangat. Jangan fikir nak kurus, fikir aku nak sihat guys. Itu yang paling penting. Jangan lupa like, komen, subscribe guys. Ciao.